"Oi, kalau kau nak main kau main kat luar, bising apa ni, bising-bising kau nak tidur tak boleh." Kan, macam tu lah. Saya pun, "Okay bang, sorry. Tak nak main gitar, pergi main kat luar." Cakap kan. Saya pun bawa pergi. Okay. Saya main kat luar, saya ambil kerusi, saya main kat laman padang tu kan. Ya. Di rumah corner lot. Saya main kat situ lah. Bila saya main lebih kurang, saya berusaha dalam seminggu tu saya main chord A minor kan. D minor, F, G. Saya banyak belajar tentang Muhammad Taha kata. Dia cakap, ini family chord. Ini keluarga chord. Kau belajar keluarga chord ni dulu sebagai basic. Jadi kau kenal dengan chord ni. A, B, C kan. A, F, G ni. Lepas tu minor dan ni dia ajar saya. Saya pegang sampai bengkak jari. Saya bersungguh-sungguh. Setiap hari saya ingat dalam 3 jam, 4 jam. Saya berada kat situ sampai maghrib. Baru saya balik ke asrama balik. Jadi kalau main dalam rumah, mana orang tak marah. Betul lah. Tiap-tiap hari tanpa jenuh. Jadi saya ingatkan saya sampai 2 minggu saya dah boleh main chord dah. Selepas dia tu, lagu Kereta Baru Jamadila tu ada lagu yang mula-mula saya main. Dan lagu Express Rakyat. Lagu M. Nasir, Pulang Kebara. Express Rakyat. Cepat. Jangan terlambat. Jadi saya main 2 lagu tu. Saya main sampai saya boleh sungguh-sungguh menguasai lagu tu kan. Jadi ketika tu lah, apabila saya main kat luar tu, saya main sungguh-sungguh. Kadang saya main dalam bilik Muhammad Taha ni dengan Cikiong ni, dia duduk sebelah bilik. Muhammad Taha dia kata, okay, main lagu ni. Saya main, okay mak. Saya pergi main kat luar lah. Saya layan lah lagu Express Rakyat, sampai saya boleh kuasai dan saya feel. Saya berperasaan benda tu. Satu hari dalam masa 2 minggu lebih tu, saya dah boleh kuasai tu. Cikiong ni sudah keluar dari bilik dia, dari rumah tu. Dalam pukul 3-4 petang lah. Dia cakap, kau masuk main dalam. Kalau macam ni kau punya main, aku pun suka. Boleh aku layan tunjuk aku juga. Dari mula tu, mungkin masa tu tak berapa yalah, kurang mengganggu kan. Perkembangan positif tu. Yes. Jadi pengalaman saya, sebab itu saya berkata kepada budak-budak generasi baru sekarang hari ni, dia cakap kalau nak main bersungguh-sungguh naknya.